Hadis Nabi sampai ke masa Sultan Muhammad Al-Fatih ni, masa dia iaitu 800 tahun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taftahunna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Sesungguhnya akan dibuka bandar Konstantiniyah. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin di saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kata satu ketika nanti tu hari nanti Konstantiniyah ataupun kita kenal dengan Rom Timur tu akan dijajah, akan dibebaskan oleh tentera Islam. Hadis ini gikno atas satu sultan, satu raja yang bernamanya Mehmet yang kedua ataupun Muhammad Al-Fatih. Hari ini kita nak kenal lagu mana Muhammad Al-Fatih bukakan bandar Konstantiniyah. Bandar Konstantiniyah dengan bahasa Inggeris panggil Bandar Constantinople, adalah ibu kota bagi Rom Timur ataupun Roman Tawan Ok. Bandar ni adalah satu bandar yang agaknya kukuh, lama, duk. Umur dia tu kita 1000 tahun lebih. Beberapa orang seperti sahabat Nabi SAW iaitu Abu Ayyub Al-Ansari dan juga ayah bagi Sultan Mehmet yang kedua iaitu Sultan Murad II tu nak pergi buka bandar Konstantin tu tak berjaya juga. Tapi bagi seorang sultan yang umurnya baru 21 tahun, baru naik tahta beberapa tahun sahaja, dapat ilham untuk membukakan bandar Konstantiniyah. Berlaku selamanya 53 hari sejak daripada tanggal ni bulan April tahun 1453, dan akhir sekali kejatuhan bagi bandar Konstantiniyah iaitu tepat 29 bulan Mei tahun 1453 Masehi. Jumlah tentera pada hari itu bagi tentera Islam sebanyaknya dalam sekitar 60,000 sampai 80,000 orang. Manakala sebelah lagi iaitu tentera Byzantine, jumlahnya iaitu dalam sekitar 7,000 sampai 8,000 orang sahaja. Kita nak tahu kata tentera Islam nak masuk dekat dengan bandar Konstantiniyah dengan agaknya payah. Cara seringnya bagi Sultan Mehmet yang kedua untuk serang bandar Konstantiniyah ni ada beberapa cara. Yang pertama, Sultan Mehmet mengarahkan buat satu kubur, satu pom perakar ni antara Laut Hitam. Kubur ni buat apa tu? Iaitu awalkan selat congkap tu untuk sekat bekal-bekal makan ni daripada Laut Hitam masuk kepada bandar Konstantiniyah. Yang kedua, cara bagi Sultan Mehmet yang kedua buat iaitu buat satu meriam besar ataupun bedil besar itulah. Seorang jurutera daripada Hungary yang bernamanya Orban, dia ni buat satu bedil besar tu setara mana besar dia, iaitu panjang dia adalah sekitar 8 meter, lepas tu berat dia tu adalah sekitar 16 sampai 18 tan. Dan kalulah bedil tu baik sekali ni, peluru dia ni pergi jauh dalam sekitar skelon ni. Dan akhir sekali cara-cara untuk nak ambil tentera tu masuk dalam bandar Konstantiniyah ni sangat payah. Kerana kata laut hak duk depan bandar Konstantiniyah ni, di bawah laut ni Raja Konstantin ambil rata besar-besar tu mari tok bawah laut. Jadi perahu askar, perahu tentera tu kalau nak masuk serang, nak masuk perang dari bandar Konstantiniyah jadi susah. Boleh jadi perahu tu rusak dulu belum nak sampai di tebing lagi. Lalu lagu tu arahan daripada Sultan Mehmet II, dia suruh kepada tentera dia heret perahu melalui bukit. Mudah-mudah kata heret perahu tu naik atas bukit, turun pula, barulah jumpa dengan bandar Konstantiniyah. Buat pada waktu malam dengan guna iaitu nak heret kapal naik bukit sana tu kena guna kayu balok, kayu besar-besar, mari hatu-hatu jadi jalan atas bukit tu. Lepas pada tu pula mik miok tu comok atas kayu sekali lagi, licin sikit. Lepas tu sebelah malam tu pakak tarik kapal naik atas bukit, lepas tu turun bukit sekali lagi. Tu jumlah kapal besar bagi tentera Islam pada malam tu jaya masuk ke laut depan Konstantiniyah tu sebanyaknya 70 buah kapal. Dan pada tepat 29 Mei tahun 1453 Masehi, dengan terkejut bagi rakyat, bagi tentera Konstantiniyah, nampak perahu berpuluh-puluh buah duduk dalam laut Golden Horn pada masa waktu pagi tu. Tak tahu temari bucu mana, mari lagu mana. Sebab
Kalau nak masuk lalui laut tak boleh. Tetapi pagi tu kejut. Fok yo tengok kata pagi tu penuh dengan kapal-kapal musuh nak pergi pada hari tu. Apabila tentera Islam sampai ke depan bandar Konstantiniyah tu, nak masuk dalam pula, dia payah pula sebab pintu semua katuk. Katuk kejat cik lalu dah. Nak berdiri kaca berdiri pun tak masuk. Tetapi tiba-tiba ada satu pintu kecil sahaja yang katanya lupa katuk. Lalu tu tentera Islam, utamanya tentera elit iaitu Janissary ni, dapat masuk dalam lubang-lubang kecil tu, masuk ke dalam dan berperang sampaikan dapat kemenangan. Itulah satu peristiwa yang Islam menang ke atas satu empayar besar iaitu Empayar Byzantine. Tamat masa empayar dia, daulah dia selamanya dalam sekitar 1100 tahun yang tak ada siapa-siapa berjaya takluk ke bumi tu. Apakah seorang sultan yang bernamanya Mehmed yang kedua berjaya buka bumi Konstantiniyah. Sultan Mehmed II bin Sultan Murad dapat gelar dia iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak situlah jadi benar hadis Nabi hak royak kata satu hari nanti bandar Konstantiniyah akan dibuka oleh raja yang baik dan tentera yang baik. Jarak dia hadis Nabi sampai ke masa Sultan Muhammad Al-Fatih ni, masa dia iaitu 800 tahun. Ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak wi kejayaan, nak wi kemenangan atas seorang muda yang iman kuat, yang berpegang dengan Islam bersungguh-sungguh, iaitu namanya Sultan Muhammad Al-Fatih.